Kenapa dia lari macam tu? Okay, where are we now? We are at Arashiyama Arigato Gozaimasu. Asya. Ay. Kyoto Engineering Okushi Bus. Nutella. Kyoto Alput. Tak ya, aku tolak. Kau lagi eh? Kau jaket kat bawah? Alright. Wah, apa tarik-tariknya. Ha? Wallet mana dalam beg? Duit kot? Kan? Beg tu ni Tak tahu mana belas bagus letak. Syek tengok dah. Kau je. Sekarang kita Kita dekat adik. Hiroshima, Eh. Takashimaya. Ha? So enjoy Betul ke? vlog ni. Swipe up. Timbul. Macam dia cerita tau bandar ni. Macam dia create. Timon halal tak? Halal tak? Timbul ni memang Timon ni viral ke? kita share. Satu je. One. Sorry, but this is not halal. Oh. There is pork extract in the broth. Oh, I see. Thank you for your information. Thank you. Arigato. Dia tahu. Yes. Betul ke dia makan ini? Ke tempat orang lain kot? Macam mana dia tahu kita Islam? Hi. It's a rickshaw tour. I can carry your stroller. I take wonderful picture for all of you and show you all around. What's your plan? We want to eat first. You want to eat Yes. Later, okay. Right. I'll come to you. I'll wait. Thank you. No worries. Oh. Aku tak apa lupa. Ni banyak kedai souvenir nak cek sarung tangan bayi lah. Ya, ada sarung tangan apa? Kejap bah. Bah. Nak cek sarung tangan bayi. Kejap. Dia sejuk. So sekarang ni I masuk souvenir shop sebab I sebenarnya nak cari sarung tangan bayi. Tapi macam tak ada. Ni macam ada socks je. It's really cool. It's really cool, guys. Macam tak ada. Itu socks lah weh. Itu bukan sarung tangan. Sarung tangan. You. Aku pun ingat sarung tangan. Tak boleh pakai. Tu. Ni ke? Ni ke? Betul ke ni? Jangan lemah bermasa lah. Ya, berapa baca? Baca ke? Dia malu nak pegang Zat. Cahaya kan dah sunat. Kau tak payah pegang tangan dia. Kau jalan je dengan dia. Kau tak ada fair. Kan aku nak kasi pegang risau pula. Aduh. Ha. Alright guys, sekarang kita berada di satu restoran di Arashiyama. So this is our space. Dia kena buka slipper, kena buka shoes, take off shoes. Where's the baby? Where's baby? Baby. Mana anakku? Ya Allah, ini kan anakku macam dah besar ni. Ni macam dah besar budak ni. Dia minta iPhone, dia pandang bagi tengok balik. So yang warna brown, like brown ni halal. Wow. Kids meal. Ada ice tea. So ini makanan kita. Ini halal food dekat sini. Mana chopstick boleh? No, mama punya. So Ada chopstick. Bismillahirrahmanirrahim. What is this? Wah, you dah tebak.
Tu air orange tu kecil je. Sedap tak Zaidan? Tak sedap? Tak sedap? Ke depan dia ada souvenir shop. Oh, nak tu? Nak tu? Okey, jom. Apa ni? Apa ni Yuna? Sugar plum. Ni ha. Nak apa? Nak buka tak boleh sayang? Belum boleh buka lagi. Ni halal ke? Halal. Ni semua halal? Dia macam kat luar tak? Ni ada tempat yang Cantik. Kecil sikit. Boleh apa? Tapi ni kat Mario kot. Ini Mario lah kot. Ini Mario kan? Itu kaiju. Oh, ni kaiju tak nak? Tapi nak bawa pergi mana Kafa? Pergi asal. Oh, jalan-jalan. Ambil je lah tu. Nanti mama tumpang barang adik tau. Ini. Ha. Berapa? 3,000? 4,000 5,000 lah. ada betul orang dia. Ni bayi ambil bola-bola ni kan. Asyik jatuh je bayi. Nah. Tak ada baju awak ni. Bola-bola tu ni. Comel kan. Ya Allah bayi. So, ni murah sikit lah. Stiker Japan. Rambut mata. Tapi itulah. Nak membelinya tu. Itulah, sana itulah. Weh, sekarang kita dekat bridge. Oh, aku tak tengok bawah tadi. Nampak tak? Ha. Naik, Zaidan tepi sikit. Bapa, Ella. Naik, Zaidan, move. Tak jadi ikan. Dia kata. Video. Ikan. Tengok Ha? Jom, let's go. Ini original Japan, Mai. Malaysia tak original ke? Zaidan. Daripada Japan. Faham tak? Jom, bang, come. Kenapa ikan tu bergerak? Jom, jalan. Okey lah, sudahlah. Sejuk yang amat. Jom, kita ke destinasi seterusnya. Tak beranilah nak beli street food ni. Korang kena betul-betul research untuk cari halal food. Nak baca untuk waktu yang sangat ringkas ni, nak translate sangatlah susah. View kat sini sangatlah tak tahulah. Awesome. Tu je aku bercakap. I definitely will come back. Sekarang kita dekat Nara Park. Sekarang kita berada di Nara Park. Ya, kita nak cari toilet. Tapi tak tahu di mana. Sangat sejuk. Mak ada mat. Faham ke? Dia nak cari toilet. Wah, nasib baik bayi masih tidur. Sebab sejuk gila. Sejuk gila really. Ayolah cepat. Sangat sejuk. Aku tak tipu ya. Oh my gosh. Aku dah pakai heat pad kat tangan. I think we should go inside the building. Building there. Kuat jangan dia.
toilet. Naklah tu. Bus only. Oh, bus. Kalau depan sikit. Bus ster. Ada? Taxi ster. Taxi ster. Alright, where are we now? We are at Narapak. Then come. We are about to find the toilet. Sejuk gila. I cannot. Taklah korang, aku tak boleh tunggu. Sorry, aku kena masuk building lah. Sorry. It's really cold out here. It's really cold. No kidding, guys. Dia besar siap. Jangan bau weh. Weh, aku takut siap. Weh, dia besar. Weh, tolong aku takut weh. Zidane, sini Zidane. Weh, dia pandai weh dia. Weh, tunggu aku. Aku takut weh. Weh, tunggu aku weh. Tunggu aku. Weh, bunyi kaki dia. Style lah. Weh, toilet mana sebenarnya? Weh, aku takut. Yuna, jangan tinggalkan aku Yuna. Yuna, jangan tinggalkan aku. Tu toilet ke apa? Is that toilet? Oh, tu toilet. Tu toilet. Abang Ayat. Zidane, tu toilet. Aku ni nak pergi toilet aja. Bukan ni nak tengok rusa. Aku ni takut. Bau lah. Bau. Ha. Ya, tak tahan nak. Jom kita naik bas. Ya, pegang. Mana pegang pula? Ni pegang. Mana? Dia tak gigit, dia sodok kau. Dia marah, dia sodok. Aku tak tahan dah tu. Yelah, aku dah naik bas dulu lah. Aku dah pakai heat pad pun still. Tak dapat lah tunduk-tunduk bau-bau tu. Ni yang dia. Ha. Dia blue tick ke apa kan? Tak dapat. Tadi si Air dapat. Dah je. Naik bas. Abang, Mama nak naik bas. Dah aku nak naik bas ya. Aku tak tahu sejuk. Kita orang duduk dalam bas je lah. Sejuk masih sejuk. Dah pakai heat pad ni. Masih jari ni masih kebas. Tak tahulah dia orang pergi mana kat sana. Kita orang duduk je lah dalam ni. Sejuk. Ni bawa punya barang tak. Kenapa nampak ni tak nampak macam unik ni tu je. Macam dalam video ni. Ada? Here. Titik. Titik. What's that? Dia pun tahu berhenti weh. Wah. Alright guys, kita dah sampai di Osaka. Damn. Sejuk. Jalan. Sejuk dek? Tak sejuk ke? Okay, so hari ni kita akan makan di opening hours. Oh, di sini nama kedai. Ui, Singapura pun ada ya. 1819 Osaka, Singapura. Ni kat bawah ni special dia nasi lemak. Tapi sebab nasi lemak tu dia ada kat Jepun, dia akan buat nasi lemak tu yang macam isho. Isho. Nasi lemak su. Troller. Oh, tak nak.
Dia je bawah tanah. Ada prayer room. Mana? Mana? Dalam ni? Ni toilet. Mana dia? Mana you nak? Candle kit. Takkan Baba ada lain tak pula. Sini. Duduk sebelah air tu, duduk sebelah air. Aku macam awal. Ya? Good. So dia ada nasi lemak guys. Ada roti canai. Rendang. Kau Dia ada teh ais dan complimentary teh tarik guys. Deden lah yang punya makanan. Mama nak bendanya. Kau ingat ni kedai mamak. Gula-gula. Kat Jepun. Makan. Makan. Malam tak ada makan dah. 春の風が頬をなでる君と自転車走る坂道揺れる髪先揺れるハート後ろで抱く Nasi lemak guys. Bismillahirrahmanirrahim. Belum. Bang, sudah susu tak? Ya. Dia minta nasi putih kan. Kau makan dulu ah? Ada. Nak sama. Masuk dulu. Jangan nasi berdarah. Kena chop juga kedai makan tadi. Kena je. Panas. Kurang ni. Tapi ada senting. Hot sayang, hot. Dia ada roti canai. Roti canai Melayu memang terbaik. Right guys, so sekarang kita berada di bandar. Okey. Nak mah? Osaka. Tak tak. Mana? Apa tu kedai apa? Mai nak pergi sebelah dia. Jom, Helen. Jiu buka lagi ke? Tolak. Mai tolak. Bandar Osaka. Nampaklah dia lagi maju daripada Kyoto. Ui, sebab salam tu LV dia. Din. Tengok ni LV dia. Tahu nampak ni. Belakang kau ni. Tu yang rokok dan track. Intan kat mana? Kita dah sampai dekat area Airbnb. Struggle yang sebenar. Struggle. Wah. Best Ya. Jalan-jalan. Sebaik jalan dia rata weh. Sebaik jalan. Auction lah. Kain you tu kalau termasuk. Baik. Tak apa, longkang bersih. Jangan you kain you. Ya. Kain you, kain. Jangan. Terbaik mati tau. Aduh, jauh pun nak ke jalan. Tolong. Tak tahu, tunggu Aunty Intan. Mana Tan? Kat sini. Ya, Rumah aku nak dekat. buka dekat map. Apa nama dia? Buka 7 pagi tu Tan. Home in. Kita orang terpaksa masuk dalam Ion ni untuk cari beras dan telur sahaja. Dah cukup lah tu. Sikit-sikit je. Bawang Holland ke potato sikit-sikit je. Aku tukar menyibuk kat sini. Nak air pun. Yalah, malas lah.
Jom kita jalan kat situ. So sekarang ni kita nak cari apa, nasi dengan telur je. Tapi dia dah penuh dah bakul. Ini nasi. Ayam brand dekat Ion Jepun ni. Alright, kita dah sampai di Osaka kita. The Prestige Suite Osaka. Kau buat apa kau dengan topping kau macam tu? Ha? Ha. Yang kat belakang ni menunggu macam apa sebenarnya? Behind the scene. Ramai je. Ramai yang menunggu. Siapa yang nak baca katil? Jeng 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 terjeng. Allah payahnya. Tadi cici perompak. Buka lah. Buka je lah glove tu. Train. Ciki. Morning guys. So this is our B&B in Osaka. This is our room. And this is our room juga. The kids sleeping. Now I'm gonna make some hot chocolate. And this is the toilet. Very cute. And this is the toilet. Ni, dapur. So sekarang ni mana nak masak air? Peti ais. Comel. Peti ais pun comel kecil. So okey dia. Dining area. The kitchen. Ni mana lampunya? Ada. Okay, lampu tangga ke bawah. Semalam aku basuh baju. So let's see my baju. Tu sejuk gila. Auto intern kesejukan. So ini pintu masuk the entrance. Bersepah-sepah here. And this is the toilet. Ini jamban dia. Ni boleh lah buat peluk. Singki belakang. Okay. Ni toilet dia. Besar kan? Toilet besar. Tapi aku nak keluarkan baju yang aku basuh semalam. Aperture baju aku ni. Lembab macam mana ni? Tak apalah, aku dry set. Tak tahu lembab sejuk ke apa ni. Sekarang ni kau kena pandai baca instruction bagi ni. Aku baca. Aku rasa this dry only. So let's go. Okay. Dan kau buat kerja. So this is the area. Oh, ini dia orang bawa. Cuma nanti kau rasa cinta jadi tak ada. Maria, why are you crying? I hear your voice. Cakap waya yang belum. Awak. Sejuk. Sekarang ni kita menapak untuk ke dalam besar sebab kita nak cari. Tak tahu macam mana dia hidup kat sini, sejuk gila ya, dengan angin ni. Macam mana ada sidai kain tu. Kita nak dapatkan teksi. Tanganku.
Bayi tu, okey ke tak? Aku suruh pakai bawa macam tu sebab tak bagi dia kena angin. Now, kita kena dapatkan teksi. Teksi ni, dia ada satu tempat untuk stop yang ada sign biru kan? Ha. Lapar. Apaan shopping. Makan dulu. Nak adik nak bang. Suap dia sikit. Hujung-hujung nasi tu. Suap je. Bang, suap bang. Masih nak bercuti. Ya, ni dah keluar. Jom. Ni kira dinner. Berapa nak? 455 kan. Sekarang 5 dah. Kita makan di Momo's Kitchen. Halal food nearby je sebab kat sini banyak halal store, halal restaurant. Ada nasi biryani, makanan Arab lah. Wow, besarnya ayam dia. You got fries, nasi biryani. Dia tak nak sambal, bagi kupas. Dia nak Where's my chai tea? Chai is Hot. level. Okay. Okay. Okey, sekarang kita dah jumpa tempat nak beli Godzilla. So budak-budak ni nak sangat cari Godzilla. Wow. Wah. Wih, Zidin. Oh. Oh, tunjuk bayi Godzilla tu. Wih, macam-macam ada. Happy ke? Ha? Si ada Godzilla lagi. You? Muka siapa? Bayi, tu. Bayi. Nampak cinta tak? Bayi. Baba kau ya. Bayi. Okay, so kita baru je settle dekat part dinosaur, Godzilla, dinosaur pula. Tapi tak ada yang berkenan. So kita akan teruskan. Ingat nak pergi big camera. Tempat ni memang puas hati lah kalau kau ada nak cari barang-barang buat atas rumah ke apa segala, binatang lah kau cari lah kat situ. Sekejap lagi ni aku tunjuk. Let's go. Okay, kalau kau nak tahu Ultraman ni dia dah penat berdiri, dia start je penat nanti dada dia menyala. Oh, tak boleh oh. Okay guys, sekarang kita nak berjalan menuju ke big camera. So dia lagi 10 minit. Boleh jalan kaki lagi 10 minit nak melayankan. Oh ya, boleh beli Godzilla lagi. Jom. Tak jumpa. Ya, tak jumpa apa yang diorang nak tu. Hopefully ada lah. Okay. Jom lah. Dia ambil gambar ni. Takut lah. Sensei. Orang lapar lagi lah. Diorang lapar lagi lah. Marhaba.
Jom, jom, jom. Ambil gambar. Come. Oh, kurang ke? Wow. Mana kamera? Okay. Okay, look at here. Minta ambil gambar kan? Ha? It's okay, it's okay. It's okay. Okey lah. Tahu main dengan rekod. Dia nak ambilkan. Kau nak ambil gambar jadi bom masuk lah. Bom masuk lah. Okay, 1, 2, 3. Woo! Kan kamera ni. Tu, clown tu. Kita nak makan di sini. Marhaba. Okay, let's eat. Bayi dah tidur. Sepanjang jalan 10 minit aku dokong dia. So kita nak makan di sini. Sorry lah terpaksa letak adik macam tu. Apa bawang dia asingkan. Lain hari ni Wahyu dia apa dia punya kuah color lain kan. Dia masukkan semua Wahyu dah dia masak. Is it better? No, the Wahyu sedap. This one like this one. Salam, ya. Makan. Ni ada cream brulee. Sedap tak? Yeah. Everything is depend. Aku jalan tadi ke sana sejuk. Out of nowhere tiba-tiba dia punya dessert cream brulee. Sedap. Sedap, 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 sedap. Sedap. Baik. Sejuk ya Osaka ni. Saya tengah menapak. Tak ada snow. Apa dia? Sejuk tapi tak ada snow. Ya. Sekarang ni kita tengah menapak ke rumah kita. I think Baba know the road agak jauh kita berjalan. Comel. Ya Allah sejuk. Jom sejuk. Sejuk. Ya. Malam pula ni. Dan masuk dalam. Ni Yon. So Yon kat sini. Rumah kita ke sana. Pergi Zaidan. Bang, motor.